Opal still keluar? Lama lah tak keluar. Last bulan 10 sebelum launch perfume. Last bulan 10? Last bulan 10. Susah sebab nak kumpul jemaah. Sebab satu lagi saya pun tak suka sangat orang tahu. One of the reason. Because kadang-kadang ada setengah orang dia fanatik juga. Dia fanatik maksudnya dia nak ikut kita ke apa? Bukan, dia dia suka label diri dia sebagai orang tabligh. Okay. So I don't really like to put a label. So I just kata jom kita kebaiki itikaf. Jangan kita itikaf awak. So kadang-kadang orang macam kita tengok dia jadi macam politik lah. Bila you ada nama group ni jadi politik lah. Bila dah politik dia tak mess lah. Dia tak ngam. Dia sebenarnya ada, you akan pecah belah kan umat itu. So basically macam kita ni tergolong dalam satu benda. Macam tu apa yang dia. Dan Nabi pun cakap akan tergolong, akan 73 pecahan tu lah. 73. So why you want to gelar diri you tabligh lah apalah, then you have. So basically tak keluar sebab tak nak tergolong? Bukan. Sebab nanti I keluar bila jemaah-jemaah saya free. Oh, so keluar spesifik dengan jemaah kawan-kawan. Tapi nanti akan ada orang nusrah apa semua. Akan ada orang nusrah, akan ada orang sambung. Sebab Allah akan tentukan nanti dua ada orang pula hari yang sama nak keluar akan ada dekat masjid ni, dekat madrasah ni, tiba-tiba dihantar orang ni pun sama. Sebab kita tak tahu ketentuan orang, kita plan ramai ni, tiba ramai lagi akan tiba-tiba datang hadir. Kita tak tahu siapa yang tengah keluar juga kan. But saya tak suka bila orang macam dia menggunakan Opal sebagai macam dia bukan pasal menggunakan Opal. Dia pasal let's say dia gelar diri dia orang tabligh. Okay. Like why kalau orang tabligh? Sebab kadang-kadang kita tengok orang gaduh-gaduh kat comment section kat TikTok kan. Bila dia post macam dakwah-dakwah, tapi dalam dia komen lah orang tabligh ni. Lepas tu nanti dia pun balas balik. Like, kalau kau betul keluar jalan Allah, kau tak tunjuk pun kat orang. Kenapa dia nak kena label diri dia? Kenapa kau nak diri label kau orang yang ikut sunnah apa semua? Tapi kenapa kau record pun masa kau tengah kurus tu? Faham tak? Kau tengah 72 jam ni, kenapa kau record and tunjuk orang and all that? Kau tu dah salah lah. Kau dah salah, kau dah langgar lah peraturan tu. Kau dah langgar adab-adab lah. Adab-adab. Kenapa kau nak tunjuk orang yang memang aku tidur masjid hari ni? Macam mana boleh start keluar? Apa dia? Macam mana boleh start keluar? First time sekali. Saya first time 2023 saya jumpa Maulana Hilmi kat kat Mekah. So, terjumpa je macam tu je tiba-tiba. Memang kenal lah Maulana Hilmi ke macam mana? Kalau dia jumpa saya, dia kenal lah. Kalau dia nampak, tak first tu tak kenal. But then saya perkenalkan diri saya lah. Macam mana boleh kenal Maulana Hilmi? Tahu satu hotel. Okay, tapi macam tahu dia tu Maulana Hilmi? Siapa tak kenal lah. Orang. So maksudnya konten-konten Maulana Hilmi selalu keluar ke macam mana? Kawan saya pun tak, orang-orang yang kira dakwah tapi juga, tak pernah keluar. Walaupun kawan-kawan buat usaha dakwah. Macam mana nak keluar? Kau pun buat, faham tak? Kadang-kadang orang dakwah ni dia keluar 3 hari, tapi balik dia tak balik, kau tak bawa pun. Ada setengah orang dia keluar 3 hari tapi lepas tu pun faham. Tapi I mean maksudnya diorang tak pernah touch sikit lah kawan-kawan ni. Ke decide sendiri ada time tak nak lagi keluar? Bukan, belum hidayah tak sampai lah Allah. Tapi dapat tazkir kan? Dapat tazkir. And then after that, tiba one of Maulana Hilmi punya orang-orang kuat semua terjumpa saya. Dan tiba dia kata jomlah datang rehlah apa semua. So first time saya datang rehlah. So dia ajak rehlah masa kat Mekah? Tak, rehlah kat tempat lain lah, kat Malaysia lah. Tak diajak tu masa dekat Mekah? Ada diajak apa semua. So saya pergi tu yang betul-betul ikut SOP khuruj ni. First time saya seminggu sebelum anak saya, mak isteri saya lahirkan anak saya. Seminggu sebelum lah. Memang tengah anytime boleh beranak ni. 2024 lah? 2024. So tiba-tiba kawan saya Brunei ni, orang Brunei, dia tiba-tiba kata dia nak keluar. Dia setting jemaah semua. Lepas tu kita keluar kat Batang Kali. Plan ni asalnya ada 6 orang ke. Tiba-tiba Yusuf ada dekat 30 orang ke 20 orang, 20 hingga 30 orang lah, almost like that, plus minus. Macam-macam orang datang. Orang ni datang, orang nusrah lah. Banyak orang datang nusrah lah. Tu yang macam-macam. Sampai Maulana Razif pun datang.
Macam orang boleh tahu? Tak kebetulan lah semua. Kebetulan memang Allah tutup. Allah bagi. Ustaz saya Putra ada. Macam-macam orang yang memang orang lama kan. So awalnya kita tak ada Amisab. Oh, sesaja dengan kawan-kawan je. Keluar tapi Amisab tak cukup pengalaman lah kan. Oh, tak boleh lah nak bagi bayan apa semua. So tiba-tiba Allah hantar nusrah tu Allah hantar orang-orang nusrah ni, orang-orang yang memang sayang apa semua. Allah tahu. Biasa alhamdulillah. Tu next saya pula pergi rehlah lagi, betul. Pergi keluar kat Brunei. Sekarang saya memang tengah nak cari masa juga. Bukan cari masa. Hari tu patutnya saya dah kata, saya dah message kawan saya kata aku dah lama sangat tak keluar. Aku dah rindukan suasana. Aku nak berada dalam suasana sekejap 3 hari. Nak berada dalam suasana sekejap 3 hari. Bukan nak dengar bayan ke apa, just nak suasana tu, just nak dengar orang puji Allah. Kita pun nak puji Allah. Kita pun nak kaitkan semua benda dengan Allah. Kita nak biar Allah, everything pun kerana Allah. Benda tu pun siapa pernah keluar pun dia steam lah. Sebab ada juga benda-benda yang I think beberapa orang yang muda-muda yang bila keluar pun dia sebenarnya tak boleh buat. Langgar betul. Maybe like macam tangkap gambar. Then for me macam bila kita keluar, kalau boleh for me lah, bila kita balik tu, orang pertama yang kita tashkil sebenarnya siapa? Keluarga kita lah. Keluarga kita. So sebelum kita nak tashkil kawan-kawan, kita pastikan kita tashkil keluarga kita dulu. Kita jangan balik-balik jos isteri kat rumah tak tutup aurat, tapi kau balik rumah tu jumpa kawan-kawan ni kau bagi kat social media tunjuk aurat isteri apa semua lah, tunjuk keluar tunjuk macam ni. For me banyak silap orang kat situ. Sibuk nak tashkil orang luar, sedangkan keluarga kat kita sendiri kita tak tashkil. So saya dulu pun banyak tashkilkan wife saya, make sure anak-anak saya. Oh, wife dah masuk lah? Belum rezeki lagi lah. Ada anak kecil kan. Oh ya. At least kena 2 tahun kan, kecil. So my dream memang nak bagi keluar masturat lah. But then first saya yang dah pernah keluar ni, saya kena pastikan isteri saya follow, dah faham apa-apa pun Allah ni, percaya pada Allah. Orang baik-baik dengan kita, nak buat macam mana, maafkanlah dia. Maafkanlah dia, apa kita boleh buat. Maafkan dia, jadi orang yang lebih baik. Doakan dia. Orang tipu kita, doakan dia, apa dia buat. Masuk pintu, masuk rumah, pintu kanan, baca Al-Ikhlas 3 kali. Keluar rumah, bismillah. Ajar ada keluar-keluar, benda-benda simple-simple, basic-basic. For me, life as a Muslim lah. Macam saya, kalau saya boleh, macam dulu saya pun belajar kan. Hari tu saya ada orang ajar belajar. Dulu bila kita dengar pasal sunnah, kita dengar orang cakap Allah tu sunnah je. Tapi sebenarnya bila sunnah lah kita kena buat, sebab Allah yang gerakkan Rasulullah untuk buat benda tu. So kita tak boleh lah bila kita macam ni sunnah je, tak payah buat tak apa. Tapi kalau kita umat Nabi, kita kena ikut. So end goal saya pun kalau kat akhirat, saya punya end goal kalau boleh nak dekat pada mahsyar tu, nak berselisih bahu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat berselisih bahu pun dekat pada mahsyar tu pun dah masya-Allah. Cukup lah. Nabi patah balik toleh belakang kan, kata pegang upai ni. Alif ni. Jom masuk syurga, minum air dulu. This is the end goal lah for everyone, towards our semua orang kat rumah. Itulah pesan saya simple je. Pasal dunia pun I think nanti nak orang pesan pasal dunia, ramai lagi tengah borak pasal dunia. For me, daripada saya simple je. Tadi pun before kita start podcast pun kita dah borak agak jauh lah juga. Apa saya boleh pesan simple lah, kita minta hidayah, Allah akan bagi hidayah. Minta tu dia pelik juga. Sebab saya pernah ada dekat satu fasa Yusuf yang saya tahu saya tak pernah minta. Sebab kita rasa diri, kita rasa kita baik kan.
Orang baik buat apa nak minta? Orang yang rasa diri dia baik buat apa nak? Yang rasa diri dia tak pernah buat salah, buat apa nak minta hidayah? Dia akan minta apa? Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, nak kaya. Dia akan minta ampunkan aku, selamatkan aku daripada api neraka. Maafkanlah dosa-dosa aku terhadap orang lain, apa semua. Minta kaya. Jarang sekali orang minta nak hidayah. Sebab dia rasa macam dia dapat kan. Padahal tak pernah habis kan. Orang yang selalu ingatkan macam kalau minta ampun tu dapat hidayah. Tak specifically, ya Allah, berikanlah aku hidayah. Ya, doa Nabi SAW, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa. Minta hidayah tak pernah habis. Kalau aku bagi tahu korang, aku boleh grow ke audience korang kat social media supaya dapat make more money online macam student aku ni. Dapat buat RM1,500 hanya dengan satu video je. Sebab dia ada servis yang dia nak offer menggunakan skrip yang aku bagi je. Inilah peluang guys yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Kenapa? Sebab korang tengok salah satu members aku paling latest ni, Dr. Dean. Dia dapat grow. Sekarang ni followers dia almost 40k guys. Daripada mula-mula buka klinik, risau ada orang datang ke tak, sampai sekarang tak payah risau dah. Sebab orang sentiasa datang klinik. The best part is sekarang dah tak perlu buat video hari-hari. Sebab momentum yang dia dapat bila video-video yang dia buat kekal sampai sekarang. Boleh join aku punya community ni untuk belajar macam mana members aku ni belajar aku punya strategi untuk monetize social media. So guys, kalau selama ni korang dah cuba dan tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya cara yang korang buat adalah cara yang salah. So dah sampai masanya untuk korang buat cara yang baru. Guys, jangan risau, kita ada full guarantee selama 3 bulan. Kalau korang dah join dan tak dapat result setelah menggunakan semua strategi step by step yang kita berikan, kita akan refund 100%. Tapi tu kalau korang dah follow setiap steps yang kita berikan. So guys, nanti bila dah join, jangan lupa pula nak message aku kat dalam tu.